menghilangkan stroke ataupun elakkan daripada terkena stroke. So yang pertama, urutan dia ada 3 sahaja dan mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan buat bersama selawat Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pastikan baca 5 ni. Pertama kita akan buat macam ni selama 30 kali tuan-tuan. Alright, yang kedua kita akan pergi membuka tapak tangan, buat di bahagian sisi pula, okey, selama 30 kali juga tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dah habis dekat sini, poin yang ketiga adalah di bahagian sini. Kita akan ketuk je tuan-tuan, okey, selama 30 saat. Insya-Allah segala kebas-kebas di bahagian badan akan membetulkan balik semula, sebab dekat tangan kita terlalu banyak urat dan poin saraf yang akan mengalirkan semula darah-darah kita lancar, dan insya-Allah kita akan elak daripada terkena stroke. Abang Long ijazahkan ilmu ini kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan ilmu ini kepada lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana.